Buat cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Ham dan koko menjadi tunjang warga sekolah. Sasiah dan bakat terus dibangunkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua. Pada hari ini, SMK Darul Aman Heights 1 mengadakan majlis Anugerah Kecemerlangan Ham dan Co-Kurikulum 2025. Mari sama-sama kita saksikan acara yang berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey, majlis ini bukan sekadar acara penyampaian hadiah, tetapi merupakan satu pengiktirafan terhadap usaha gigih dan kecemerlangan menyeluruh semua warga sekolah, khususnya anak-anak murid yang menonjol dalam bidang sahsiah, kepimpinan serta co-kurikulum. Kejayaan tidak hanya terletak kepada pencapaian akademik semata-mata, namun kecemerlangan dalam bidang hal ehwal murid dan co-kurikulum turut memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri, semangat kepimpinan kerjasama dan memupuk nilai-nilai murni dalam diri anak-anak murid, khususnya anak-anak di Heights 1 yang kami sayangi sekalian. Kerana sekolah kita telah pun menerima satu pengiktirafan yang cikgu rasa dalam bidang pendidikan ini, itu adalah pengiktirafan yang tertinggi yang sekolah kita pernah terima, iaitu Anugerah Lonjakan. Dia panggil Nyala. Nyala ni itu Kementerian Pendidikan. Dia memperkenalkan Nyala itu adalah satu semangat. Kita nak mengembalikan semula semangat dunia pendidikan yang kita tahu macam-macam isu, sebab ini adalah hasil kerja bukan seorang, ini adalah hasil kerja semua, daripada pengetuanya, longkanannya, guru kanannya, barisan guru-gurunya, stafnya, anak-anak muridnya dan juga AJKPLBG-nya, semua memainkan peranan. Sewajibnya kita semua, saya sendirilah kena muhasabah diri, dan sudah semestinya saya sangat-sangat bersyukur atas anugerah yang kita terima, hasil penat lelah bersama-sama. Jadi semoga semangat guru-guru saya yang tersayang, staf-staf saya yang dikasihi, serta anak-anak SMKD 1 yang saya sayangi, maka kita akan teruskan semangat ini. Biarlah nyala ini akan terus nyala di SMK Darul Aman Heights 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bukan sekadar majlis penyampaian anugerah. Hari ini adalah hari meraihkan usaha, hari menghargai kegigihan dan hari menyemarakkan semangat kecemerlangan dalam diri setiap warga sekolah. Kecemerlangan sekolah bukan berdiri atas akademi semata-mata. Kecemerlangan sejati adalah sebuah keseimbangan. Sebab itulah kita meraihkan dua tonggak besar sekolah pada hari ini, iaitu Ham dan Kurikulum. Setiap daripada kalian diciptakan dengan bakat yang unik. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Bandinglah dengan siapa kamu semalam. Hari ini saya ingin tinggalkan 3 pesanan asas, tetapi besar maknanya. Yang pertama, berdisiplin sebelum cemerlang. Kedua, janganlah takut mencuba. 3, sentiasa percaya pada diri sendiri. Teruskanlah budaya kerja cemerlang. Jadikan sekolah ini bukan sahaja tempat belajar, tapi tempat untuk membina masa depan. Dengan ini saya merasmikan Anugerah Kecemerlangan Ham dan Kurikulum SMK Darul Aman Heights 1 bagi tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
have come to the end of our award ceremony. Congratulations to all our outstanding students. May today's achievement inspire us to bring even greater height. Thank you and have a wonderful day. Don't forget to like, subscribe and share. Bye!